harga 700. Biasa dapat harga 200 saja. Selamat pagi semua. Kita nak pergi ke Fort Island. Kita akan pergi sana tempat mentari. Hello guys, aku dalam air sekarang guys. Baru saja kencing. Kita kat Tap Island sekarang. Kat sana ialah Mo Island. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 19 Januari 2025. Kita berada kat hotel ni, Diamond Place Aonang. Ni hotel terkejut. Kita datang ke Krabi ni terkejut. So hotel semua habis, paling murah pun 700. Hotel yang biasa aku stay kat Aonang tu pun harga 700. Biasa dapat harga 200 saja. Kat sini register kat Fort Island by Speedboat. Yang ni Fort Island by Lontail, Hong Island by Lontail, Hong Island by Speedboat dengan PP Island by Speedboat. Kita register dulu, lepas tu kita akan naik boat. Hai, selamat pagi. Aku sekarang kat jetty nak pergi ke Fort Island by Speedboat. Ramai orang kat sini. Sekarang pukul 9.05 pagi. Kita akan bertolak jam 9.30. Kat depan ni dia bagi air free, ada makanan sikit, roti semua, buah-buah. Bagi air. Ni kita punya makanan dengan prepare lunch box. Air tengah surut sekarang. Hai, Assalamualaikum. Kita di hari kedua, hari terakhir di Krabi, 19 Januari 2025. Kita makan biskut dulu sementara tunggu turn kita naik boat. Everyone now, I have to call you about the hotel name and then please follow her. Heritage, Pub Heritage. The Chill, คุณเบญจรัตน์กับผมเชิญเลย Moment. Selamat pagi semua. Kita nak pergi ke Fort Island punya trip hari ni. Sini sekarang Nong Ang Pier. Tu kita punya speedboat kita. Kita akan pergi ke Chicken Island, Tap Island, Cave dan juga dua pulau yang bersambung. Morning semua. We are going to Fort Island trip by speedboat. The name of the boat, Nang and 999, Nang and 999. I will be with you today. My name is Koi. Fort Island tour ni akan pergi ke 4 pulau: Tap Island, Chicken Island, Ponda Island dan Penang Cave. Okay. Everyone follow me this way. Follow me. Kita baru turun daripada boat. Kita berhenti kat tempat pertama ni. Nantilah aku masukkan nama tempat ni. Tak tahu nama tempat apa, nanti aku check balik. Dia orang itu rock climbing ke atas sana. Banyak masalah tak pakai baju. Kita akan cross ni sebab kita punya guide kat sana. So pagi ni, alamak tak nampak. Kita akan cross ke sana. Dia kata jalan kaki 5 minit sebab sini buat parking saja, kat sana baru tempat mandi. Ni orang tengah rock climbing. Banyak lagi rupanya tempat orang rock climbing. Kat sini pun ada. Dia sampai situ saja dia banyak. Tapi tak tahulah apa tu akan rock climbing. Kawasan Raleigh Beach ini famous dengan limestone cliff. Patutlah ramai orang buat rock climbing kat sini. Ini Raleigh Bay guide map. Kita kat mana? You are here. Kita akan pergi ke sini. Ranang Beach. Sini gambar-gambar dan juga iklan. Kita lalu jalan kampung macam ni sampai ke sebelah sana, 5 minit jalan kaki. Nanti pukul 10.45 kita jumpa balik kat boat. Nasib baik hari ni tak hujan. So perjalanan semua panas. Ngeram lagi. Ni jalan kaki. Ranang Cave inilah tempat suci untuk penduduk tempatan di mana mereka percaya bahawa Dewi Puteri masih hidup. Perjalanan jalan kaki melalui kawasan ini dengan masa 5 minit sahaja. First, kami singgah di Ranang Cave area. Ada tebing tepi pantai di sini sesuai untuk climbing. Dan untuk aku, jom kita berjemur. Mak, pun viewpoint. Mak, dia panjang. Tanah climb. My God. Langgar. Hai. Okay, ni view stalactite stalagmite kat sini.
Okay, kita dah sampai dah kat kawasan ni. Wow. Wow. Look at the view. Wow. Okay, kita turun kat sini. Alamak, bahaya ni. Okay, jaya sampai ke bawah. Thank you. Kita akan pergi sana untuk pakai mentari. Dia pakai tudung tapi seluar pendek. Okay. Hello guys, aku dalam air sekarang guys. Baru saja kencing. Aduh. Berbalalah penat semalam datang dengan tak decide nak pergi Bali ke nak pergi Krabi. Lalas kali kita datang Krabi. Saya nak pergi KK. Nak balik Kota Baru tak ada tiket. Nak pergi KK habis tiket juga. Nak pergi Bali tapi lalas kita decide Krabi. Okay. Kita berjemur matahari kat sana. Oh, boleh cuci kaki sekali. Air dah naik kat sini. So kita kena cross sungai ni, laut ni. Oh, geng-geng yang panjat rock climbing kat sini. So kita nak menuju ke bot kita yang sana, siapa sembilan sana. Ni kita punya tour guide, macam manager KFC kat Malaysia. Kemudian kita singgah di Chicken Island sebab ada batu berbentuk kepala ayam. Kita tak pergi ke pantai, kita snorkeling sahaja kat sini. Bot berhenti dan kita turun ke dalam air. Peralatan snorkeling semua dibagi. Right now, this area, the second island for our trip now, we stay here for 40 minutes. 40 minutes. Alhamdulillah cuaca panas dan sesuai untuk snorkeling. Ada banyak coral dan ikan kat sini. Kawasan dia luas tapi aku hanya fokus kat kawasan yang guide sahaja. Tak nak pergi jauh sebab penat nak berenang patah balik ke boat nanti. Kita tak bawa roti, tak ada umpan supaya ikan boleh datang dengan dekat. Only that underwater what you have taken, no? Yeah. Kita dalam boat sekarang. Tengah berjemur. So you can go into Tab Island dan More Island. Ni kita tengah nak keluarkan kita punya saus. You can pee also. And pee. To Tab to More. Kita sekarang pukul 11.50. Kita kat sini sampai 12.30. Ni tengah-tengah nak jatuhkan saus. Kita kat Tab Island dan juga More Island. Kita kat Tab Island sekarang. Kat sana ialah More Island. Dia sebab air tengah surut, so kita berjalan kaki antara dua pulau ni. Kalau air tengah naik, tak boleh jalan kaki antara dua pulau ni. Nah, view kat sini, laut. Ini ialah dua pulau yang bersambung iaitu Pulau Tab dan Pulau More. Wah, cantik gila kan. Air cuaca best, air bersih. Dan aku enjoy. So siapa nak datang ke Krabi boleh contact kita orang kat www.selamatbercuti.com ataupun boleh mesej kita kat 012-269-2884 ataupun 011-1111-2884 ataupun boleh call kita punya nombor office 03-9132-2884 ataupun boleh email kat kita info@selamatbercuti.com ataupun tours@selamatbercuti.com. Inilah kita punya view kat Krabi. Sebenarnya Krabi ni memang boleh datang sendiri, tapi bila naik taksi, naik Grab, sekali naik RM40, RM30. Better kalau ambil bus, ambil van dengan driver lagi murah everyday. Sewa boleh pergi mana-mana. Air tengah naik sekarang. So antara dua pulau ni dia dah bersambung dah. Dia start bersambung. Air daripada kiri dan juga kanan dia dah bertemu kat tengah ni. So kat sini pun sama. Air makin ke dalam, makin ke dalam. Tak lama lagi air ni akan jadi pantai lah kat sini, akan jadi dua island. Sekarang jadi satu island lagi. Ni kat bawah. Air makin naik. Kita tengah mandi lagi kat sini, kat Tab Island dengan More Island. So siapa yang datang Krabi, kita punya itinerary Krabi ialah hari pertama sampai, kemudian pasal malam ni kita pergi pasal malam. Hari kedua kita pergi Johor Island. Hari ketiga kita pergi 50 Island.
ataupun kita pergi ke nature tour, kita pergi jungle, lepas tu pergi ke tengok gajah dan juga Emerald Pool. Lepas tu hari keempat kita balik. So hari ketiga tu boleh pilih lah sama ada pergi ke nature ataupun pergi ke PP Island. PP Island lebih kurang sama je tapi 2 jam naik speedboat. Yang ni lawatan kita mungkin 15 minit saja naik speedboat daripada darat tadi pergi ke cave, lepas tu pergi ke Chicken Island. Sekarang kita kat Tap Island dan juga Mo Island. Lepas ni kita pergi Poda Island, makan kat sana, lepas tu kita balik. They have the shade, the shadow area, the building to sitting down. After they want to see water, they take the time from here after. Sekarang aku berada kat Poda Island. Ini pulau terakhir kita, pulau keempat kita sepanjang trip hari ini. Kita akan berhenti makan kat sini, makanan dah bawa turun dah. So kita akan ambil makanan dan cari tempat yang makan sesuai. You know what? They're fine. Halal food. Halal food. Ada apa? I think green curry. Green curry, nasi. Okey lah, cukup lah. Kita makan sikit je. So kalau buat company trip, kita orang boleh barbecue kat sini dan prepare buffet food dan bukannya pack food macam aku tunjuk tadi. Sebab kita orang join tour saja hari ni, 2 orang saja join. Kalau group, kita memang akan buat private macam ni. Untuk company trip ataupun incentive trip kita boleh buat. Okeylah, jemputlah datang ke Krabi. Ni kita punya lunch hari ni, ada nasi, lauk ayam green curry dengan sayur dengan air. Lepas tu atas naik tabas kita makan nanas dan juga tembikai. Ni view kita lunch hari ni. Kita balik 2.20 sekejap lagi. Pukul 6 kita punya flight balik ke KL. Air sini dah naik dah. Tadi surut terus kan. Ni air dah naik. Ni tu nampak dia punya rumput-rumput kat bawah tadi tu. Kita sekarang dah nak balik. Dah habis dah tour kita. Nak balik ke airport, nak balik ke Malaysia esok kerja. Ni kita punya van nak balik ke airport dah. Nah, kita punya van VIP sangat. Okey, nak balik dah dalam flight AK681 ke Kuala Lumpur pada pukul 18. Ke Merah hari ni. So malam ni kita pakai mask dan juga krim tidur. Esok putih balik insyaAllah. SelamatRecuti.com